Hari ni kita test satu lampu ni. Lampu untuk nak buat kerja waktu malam guys. Okay, lampu ni dia menggunakan bateri built-in. Design dia macam ni. Bukan apa, standby satu letak dalam kereta pun boleh. Ataupun yang bekerja kontrak malam ke, wiring malaman. Okay, kat sini ada button on off. Lepas tu bateri habis, kita boleh charge kat dengan charging port ni. Charger kabel pun disediakan sekali lah. Untuk dia punya sisi ni, kita boleh gerakkan tau. Nampak tau? Kiri dengan kanan boleh gerak. Dan dia ada magnetik yang kuat lah. So, untuk pembukaan besi, dia akan melekat dengan kuat lah. Okay, nampak tu. Kalau tak ada besi pun, kita boleh jadikan dia penyepit tau. Lepas tu kat sini pun ada dua hook. Nampak tu? Kita boleh gantungkan dia macam dekat ampayan lah. Contoh kalau kereta korang rosak malam ke, kita boleh tampalkan dia. Nampak tu? Dia akan melekat dengan kuat. Kita boleh on kan. Macam ni dia tembak ke sini kan. Kita boleh tolakkan dia ke bawah. Tenang sikit kalau korang nak buat kerja kan malam kan. So yang ni mod pertama. Mod kedua dia. Ketiga warna merah. Keempat dia blinking. Lampu kecemasan Kalau kereta korang rosak malam ke, boleh gunakan lampu ni lah. So kalau korang minat dengan lampu ni, standby satu dalam kereta kan. Ataupun untuk kerja-kerja malam, boleh tekan link kat bawah.